ini apa projek kita? Assalamualaikum. Selamat malam. Ini projek kita nak restore motor customer kita Toke nasi ayam dekat Seroja. Sukamari. Sukamari. Okey. Ni body ni kita boleh lepas siap, hantar blasting apa semua powder. Ni dia kompot katak lah. Dia kompot katak tapi dia jalan wiring mili. Sebab tu kita ada ni lagi. Okey, nanti apa yang dia dapat, dia ada cincin. Cincin dia ada belakang, double stand dia ada yang untuk catalyzer punya. Ni tapak dia. Itu je lah yang untuk catalyzer. Okey, kita start mula-mula. Kita kena buang dia punya cebisan powder. Ni kalau tak nanti kalau kita nak masuk skru baru, bunga akan trip. So, kita kena ada benda ni. Ni tak silap saya M8. M8 tak silap saya. Ni yang untuk nut 10 ni lah. Lepas tu kita ada 12 tak silap saya 12 ada, 14 ada. Benda ni perlu ada bagi siapa-siapa nak restore motor. Okey, nanti kita bersambung. Kita cuci dulu semua ni Okay, terima kasih. Ayah dulu tak bang? Pak, ni kita buat apa ni Pak? Okay, hari ni kita nak buang lah. Buang dia punya cebisan powder ni. Dia ada setengah tempat dia tutup, lubang skru ada setengah tempat dia tak tutup. So mana yang tak tutup ni kita cuci lah. Ibarat kita cuci lah cuci dia punya powder-powder lama tu. Nanti kita masuk skru baru, dia lancar lah. Dia tak ada lah macam dia makan trip bunga tu. Okay, ni nak 10 banyak juga ni.